Drama bayangan Lelaki Sempurna akan mengisi slot Akasia TG3 mulai 9 April 2026. Drama dengan 28 episod ini disiarkan setiap Isnin hingga Jumaat, jam 6.58 petang. Boleh juga saksikan melalui Tonton. Skrip oleh Rozi Rashid dan Zakina Abdul Zarif. Arahan Ijam Muhammad. Terbitan Zamriz Golden Pictures. Dibarisi pelakon seperti Adam Lee sebagai Ama dan Lut Zafran, Sweet Kismina sebagai Zara, Nadia Bryan sebagai Sabiran, Syazwan Hassan sebagai Iqbal, Wan Ahmad sebagai Fendi, Riana Diana sebagai Dahlia, serta ramai pelakon membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan Ama yang membesarkan anaknya, Akish, dengan serba kekurangan. Jiran mereka Zulin dan anaknya Zara membantu menjaga Akish. Hari-hari dihadapi dengan pelbagai cabaran. Desakan hidup telah membuatkan Ama mencari peluang baharu selepas membina pesona baharu di media sosial. Namun di sebalik kehidupan baharu, Ama mula risau jika rahsianya akan terbongkar. Mampukah Ama meneruskan kehidupan dalam dua personaliti berbeza? Jangan lupa menonton drama bayangan Lelaki Sempurna.